Orang kata kalau makanan saya nak buat satu menu baru. Contoh dia macam tu. Hai. Assalamualaikum. Selamat petang semua. Hai, waalaikumsalam. Okey, Idris. Jadi dekat mana ni Idris? Mungkin boleh kongsi sikit dengan kita. Apa Idris buat tu? Sekarang sebenarnya saya dekat Astro ni ada photoshoot. Oh, photoshoot. Satu Malaysia pun dah tahu Idris memang memenangi juara untuk All Together Now Malaysia. Lepas tu baru-baru ni nyanyi untuk opening bersama Kak Idayu. Jadi mestilah rasa sangat bangga dengan pencapaian yang ada. Betul tak Idris? Macam mana perasaan Idris tu? First sekali saya memang nak thank you so much dekat Astro kerana bagi kepercayaan untuk saya perform dengan Kak Yuyu. Dia memang, kita tahu memang Idayu memang seorang yang dahsyat, vokal yang mantap. Saya pun mula-mula risau juga kan, duet dengan Kak Idayu. Tapi bila dah kerjasama dengan dia, okey, dia pun humble, banyak bagi input, banyak tolong, dia kata banyak guide. Dia Alhamdulillah tu satu pengalaman yang besar untuk saya dan saya nak terima kasih kepada Astro atas kepercayaan untuk bagi saya opening ke bangsa untuk season 8 ni. Nak tanya sikit lah tentang All Together Now tu. Jadi Idris pada mulanya memang ada expect ke akan menang juara? At first sebenarnya saya tak expect apa-apa pun. Saya just pilih je lagu klasikal sebab saya tengok pada on term syarat untuk join competition All Together Now ni, dia tulis kat situ tak ada had umur, tak ada had bahasa, tak ada genre. So saya pun macam okay, ni best. So ni saya rasa macam saya nak buat kelainan. Saya memang nak bagi betul-betul menyalai. So saya just pilih je, saya pick lagu klasikal, saya just bagi. Dan masa audition tu penerbit dah tanya, memang nak buat lagu klasikal ke? Saya dengan confident je saya kata, saya memang nak buat lagu klasikal. So dia pick lah. Kenapa lagu klasikal? Lagu-lagu lain mungkin lebih boleh dapat menaikkan lagi Idris. Jadi kenapa lagu klasikal? Based on apa yang saya pergi audition, scene Malaysia biasanya kita tahu kalau scene muzik di Malaysia memang akan ada genre rock, akan ada ballad, akan ada pop, akan ada dandut dan jazz mungkin akan ada. Saya macam nak bawa satu benda yang lain. Apa benda yang unik lagi yang tak ada lagi yang saya tengok daripada based on reality TV yang kita tengok every year memang akan ada, which is tak kisah mana-mana stesen TV memang akan ada competition untuk singing. So saya just nak try for All Together Now. Bila dah menang mestilah kan banyak pula job yang datang, banyak pula offer dan sebagainya. Jadi Idris mungkin boleh kongsikan dengan kita, ada tak projek-projek upcoming ke orang kata? Untuk projek upcoming, Alhamdulillah rekod untuk lagu single yang pertama dalam planning dah ada 2. Satu dah direkod, satu belum lagi direkod. Yang rekod tu insyaAllah duet dengan siapa nanti tengok. Satu lagi genre pop klasikal, yang tu belum direkod lagi dan akan meeting lagi untuk propose untuk upcoming insyaAllah. So stay tune, boleh tengok dekat Instagram, boleh tengok kat Twitter, Facebook. Jadi pop klasikal ni macam mana pula? Dia Okay, genre pop klasikal ni saya buat macam contoh malam final tu saya bawa lagu Isabella, lagu pop yang kita tahu di Malaysia seluruh. Saya klasikal kan. So supaya genre tu bagi saya untuk audience tak berat sangat untuk menerima genre tu. Which is kalau saya bawa pure klasikal maybe berat, mungkin tak semua yang boleh terima, tapi kalau kita popkan lagu klasikal insyaAllah. Sebagai penyanyi baru, apa yang Idris rasa Idris boleh offer kepada pendengar-pendengar di negara Malaysia ni? Sebagai penyanyi, saya nak buat, orang kata kalau makanan saya nak buat satu menu baru. Contoh dia macam tu. Apakah menu tersebut? Apa yang membuatkan Idris unik sebenarnya? Menu tu kira dalam muzik kita rock, pop, ballad, dandut semua tu menu yang kita dah ada. So pop klasikal ni satu genre yang kita nak tambah satu lagi dekat dalam menu-menu yang ada ni. Bila sentuh sikit tentang All Together Now Malaysia, bila berada di dalam competition tersebut, siapakah agaknya yang Idris rasa adalah pesaing terbesar? Kalau pesaing terbesar saya dalam competition tu dekat final, saya rasa Dame Lepak Boys dengan Pancit Sitaya lah. Memang dua tu memang betul lah. Sebab dua-dua tu memang ada kelebihan dia masing-masing, ada advantage masing-masing. Macam kita tahu Dan Lepak Boy memang dia orang punya stage performance memang sangat baik, dan Pancit Sitaya dia orang memang daripada golongan musician, dia orang memang harmonization dia orang punya vocal part tu memang tersusun. Dua-dua tu memang strong bagi saya. Yang lain pun strong sebenarnya, maybe bukan rezeki dia orang untuk malam tu.